Dan Gasol hari ni dia nak buat surprise sikit dekat budak-budak marketing. Kita pergi segah dia orang guys. Okey. Kita sogah dia orang. Bogat. Jom kita segah. Ni aku rasa aku nak bagi kat Rin sebab dia punya phone tu buruk sangat. Kojak-kojak ngadu kata tak elok lah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni rasa macam termurah rezeki sikit. Rin duk komplain macam-macam ni handphone. Rin pakai handphone betul? SR. Apa? SR. SR ni bukan Apple kan? Saya ada rezeki sikit lebih sikit. Saya naklah tengok Rin lebih berjaya ni. Saya nak bagi kepada dan dah bagi ni Rin. So kau kena buat yang terbaik. Aku nak tengok gambar-gambar atau video-video lebih cantik daripada ni. Kita tengok Faiz Kita tengok lawa tak lawa. Dia nak bagi ni. Nah ni untuk kau. Ni sempurna raya punya hadiah lah kan. Untuk marketing kita. Ni untuk Rin. Terima kasih. Kita ada budak baru kat sini tau. Abang adik-adik poket ni. Dia dengan dia nak bolikan juga dia drone. Syahira, betul? Lama pun dah tak ingat ni. Dah dapat warna baru. Syahira, saya bagi awak ni. Make sure Syahira, saya nak lepas ni gambar-gambar lebih cantik daripada sebelum-sebelum ni. Mahir dan beli ni. Syahira, this is for you. Saya nak yang terbaik daripada awak. Tengok, kita tengok hasil dia. Ni nama dia Afiq. Selama ni memang pakai duk ni ke? Pakai ni. Dia nongah je daripada bos. Dia kata dia nak pergi ke Kuala Selangor, nak pergi ke Kulim, nak kena ngangkut ni kan ke sana ke sini. Kesian dia tengok. Aku belikan dia. Tentang apa ni? Ni nama dia MacBook. Afiq, this is for you. Dan nak tengok kerja yang fleksibel tu lebih mudah. Kau nak pergi mana pun kau boleh bawa ni. Aku nak design tu lebih padu. Ini aku invent untuk ni. Kita consider juga kita bagi dia hadiah raya hari ni. Okey. Janji apa dengan dia? Akan buat design lagi padu. Akan buat design lagi padu.